Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, mati ni dia sifat dia pemutus. Mati ni sifat dia pemutus. Dia memutuskan segala nikmat yang kita dapat selama ni. Mati ni. Hari-hari kita tengok orang mati, tuan-tuan. Tapi kita terlupa kata kematian itu sangat kejam. Dia memutuskan semua nikmat yang ada kat kita. Nikmat kesihatan yang kita duk ada, mati mai dia kerat putih habis. Nikmat kasih sayang ni, kita duk hidup atas dunia ni, kita suami sayang isteri, kita bapa sayang anak, kita anak sayang ibu bapa. Sayang ni tuan-tuan satu nikmat. Bila mai mati, mati ni cukup kejam. Dia memutuskan kasih sayang itu. Tidak ada lagi kasih sayang di antara suami isteri. Tidak ada lagi kasih sayang di antara ayah dengan anak. Tidak ada lagi kasih sayang antara mak dengan anak. Tidak ada lagi kasih sayang ni semua. Habis semua dah. Berapa hari tuan-tuan orang nak ingat kat kita? Betul hari kita mati menangis sampai mata merah menyala, bengkak pom. Betul berapa hari? Berapa hari bini kita nak menangisi kematian kita? Berapa hari suami nak menangisi kematian isteri dia? Berapa hari anak nak menangis kematian mak bapak dia? Kita sendiri pun dah tak ada mak bapak, kita sedih lagi kalau ni? Tak ada dah. Macam itulah anak kita esok, kita tak ada, berapa hari dia nak sedih kat kita? Tak ada berapa hari dia lupa tuan-tuan dekat kita. Kematian itu memutuskan nikmat kasih sayang. Kematian itu memutuskan nikmat kemewahan. Mati aja, rumah duduk di Minden Heights ke, duduk di Damansara Heights ke, duduk di Tropicana Heights ke, rumah banglo nilai harga berapa juta ke, semua tu tinggal. Orang main value rumah kita, dia kata rumah ni 15 million kalau nak jual. 15 million tuan-tuan, malam ni kita mati, tidak ada makna 15 million tu. Kita terputus daripada nikmat kebendaan. Duit ringgit duk simpan dalam bank, amanah saham Bumi Putra saja ada berapa bilion dalam bank. Putus tuan-tuan, bukan hak kita lagi dah. Kematian itu memutuskan segala-galanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia putuskan nikmat persaudaraan, dia putuskan nikmat persahabatan. Berapa ramai kawan kita ada ni masa hidup ni, kita mati tak ada berapa hari, nombor telefon kita dalam phone book dia padam. Dia padam tuan-tuan, macam kita duk padam lah. Kita duk scroll balik tengok nama-nama ni, Allah mak dia ni meninggal 3 tahun dah, nombor duk lagi, pergi dekat delete, habis. Sayyidina Uthman bin Affan bila dia ingat hakikat ini, menangis dia. Betapa kehidupan ini betul-betul memperdayakan kita.